Kitanya karuh lam jamaah tak safi. Yang penting kan kitanya buruh lam jamaah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Sebab urut akhirat kan menurut dalam kita lain dalam kitab Tuhfatul Ragibin, kitab dalam etika yang kitanya urut akhirat yang nak tak mencuriga kita bawa segai. Tapi akhir dunia bukan Nabi kan pun mata hikayah Nabi umat mata Nabi Isa. Sebagai Nabi tafarakat cerilah umat Nabi Isa ihda ithnai wa ishrina firqah. Ciri kaum Nabi Isa 72 parti. Parti pi beza lampu beza ke parti itu nya partinya Golkar partinya Kanyan. Parti edikut nah. Edikut 72. Nyan kuluhum pinar. Mamadum ban 72 dan wakaila waidah. Jali tabo. Tabo sagai yang nak surga. Ya ban. Kalian begah kaum umat drawan Nabi. Wa tataf tariku umati ala thalathati nuwatisina firqah. Tu lagi akan cebre umat lun buat Nabi ngalih lun. Kami lagi akan kata Nabi. Tu lagi akan cebre umat lun ngalih lun buat Nabi. 70 le perti. Mamadu bulan waka illa wahidah cali tabo. Mata Nabi Isa pun tabo. Mata Nabi mata Nabi pun sambuh sekali lupa. Ya, jadi Nabi Musa kata mungkin menanjim kan. Jadi gede kena sambuh sekali lupa. Cuma ini itaban hana pelihatannya yang punya dengan parame yang neraka. Yang pelihatannya yang lupa. Sambuh kan juga. Wa mahia dah hantar monyet. Ya Rasulullah. Yang tambah yang dia kata juga ada. Ni jawab Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Yang tambah yang lain surga, yang lon artinya dan tabalum. Belum macam tepat sahabat. Wei kamu yang kamu bunuh. Ya mutolak jamaah. Belum tepat. Ya, Nabi bilangnya sahabat bilangnya. Baik lo, kucuk sahabat macam anak kan ahlu sunnah. Ilung kucuk Nabi macam anak tung sahabat kan ahlu sunnah. Yang ahlu sunnah, yang Nabi dan sahabat artinya. Cuma anda terturi dan yang utahnya Nabi dan sahabat ke dia buat. Tanah ilmi hana dia buat. Memalaikat yang dia hantar penuh. Kanan baca penuh tikra ayat bab mukadimah. Qalu jauh malaikat ada cermah Adam ngadam cermah Adam malaikat cerdas cermat di malaikat hana pernah tepu oleh Allah ada gede benda hana berahnya pernah bendanya hana pernah malaikat ini Nabi Adam ai pernah kullu asma kullaha ubina nama benda habis pernah. Hingga yang dapat sih kan, dapat sih. Ya ban. Di antara benda-benda itu qasah dengan kutayah. Kutayah punya kata capah rayu. Kena di daya baru bergali jauh kau biraya capah. Lawak tiga lawaknya tet kamkim no. Lawak bak kau di. Ni bawa kulen dua muka. Tet tiga lawak. Capah rayu. Yang mempunyai Mbak Adam. Siapa harus bergelincah ke daya raya itu. Kasah bukan dari Allah. Menyo siapa pipi atam kena. Ilmu po wiglah pipi atam. Kemengabu. Yang kutayah. Siapa kecil. Ada gede jika Nabi Adam. Siapa rayu. Kasah. Ada gede capah bila lawa tahu no kutai
Gila jauh. Ate gede benda jabat malaikat tengah mana gitu. Nak pernah. Ya benar bayan tu dia manusia kan. Malaikat nah je yang nak pernah. Baik dah begai loh nak payah abu tabalun tuko tunggu cik keras mati. Nek dia keras mati dia mau nak thom ko. Haitron. Ilmu haitron ke ibu ke maya. Kalau ke hatra. Atra itron. Itu ayah turun kaya. Anu ji tengok sawahnya nak nyai nang. Athai ke mate. Tu tengok lagi itron. Nyapi ilmu ban bikin itron haitron. Nè tu nya kadis mati cocok sempurna li kok keram. Ite mo we na mo ko. Yang ke waje buat mandu. Baik bangga ro anu tunggu ci. Ka nyan nekadan ilmu. Malaikat pernah tukang purnomo. Ka kemudian yang kedua kelebihan kita yang menyekaruh dalam jamaah yaitu urang Ahlussunnah wal Jamaah kita nyawa cukup bahagia. Yang jaminan Nabi urut tamu curuga. Kah teman menyertanya hana roh lang golongan ahli Ahlussunnah wal Jamaah. Nyan getanya kan urang itu boleh kau. Uri tenak di kau. Urang tenak ni mana pala. Getanya mereka Ahlussunnah urang getanya urang serapa dia mana pala. Kibang dalam kitab Tuhfatul Ribin mano. Ya, kelebihan urang Ahlussunnah. Bahaya menyekan Ahlussunnah. Ya begala Nabi dalam sebuah hadis. Man akrama ahlal bidah faqad aanahu ala hadmil Islam. Menyekan ada pemulia ahli bidah. Ditanya oleh begala Nabi kata bantu dengan untuk rela agama Islam. Menyekan ahli bidah rela agama Islam menurut hadis Nabi. Dia dah pemulia matang turut katanya untuk bantu rela agama Islam. Tak pemulia ahli bid'ah. Ya ban ke? Cuma menyata pina cukup bahagia tengok timur ahli bid'ah dah pina. Man ahana ahlal bid'ah amanahullah yaumul qiyamah min fadil akbar. So yang pihina ahli bid'ah dia berah dari Nabi paman kita yang orang kiamat ni bat kejut rayu. Aura karat yang itu pet tangkai kala bangkitnya ngumadu haru-hara nabi winati nabi teku. Tapi orangnya alhamdulillah dengan mata hidungnya anak tapi hina ahli bidah aman kita orangnya. Yang kerja saya menumpah ahli bidah nabi hina laju. Ya, miau dua agam teup laju. Rono nang terapar juga ahli bidah. Aman tu orang karat. Ni bat kerja yang menan hadis Nabi. Ya ban, cuman hana masalah. Masuk rahmat Allah kepada Nabi dalam kitabnya juga berah. Dan rahmat Allah dan kiban dan rahmat Allah ma zahara ahlul bidah illa azharullah hujjata ala man litani ala litani man sya'amini badi. Hana lahir dan negara ahli bidah malingkan berkata Nabi kepala Allah hujah untuk bertalu ahli bid'ahnya atas lidah tahun kena ni bahamba yang kerja tak kanan kada ahli bid'ah di kana urlawan biar demikian urlawan nak yang kurnia Allah katanya ya menyena urul yang paham menyena dengan dia kupikan bos apa kata urus hina ahli bid'ah wahabi ya ya wahabi kira kali kure kibada saya wahabi Ali ni je awak lawan ya haji. Yang ke biasa urang lawan gure kan biasa anak kendi. Ya teman Muhammad bin Abdul Wahab. Ya Ahlussunnah ya ke. Tapi anak Muhammad bin Wahabnya cit urang lawan ya dimita di Inggeris je mun. Benar urang lawan ya. Ya yang ke tengok kan bermana ke bet lawan gure. Bet lawan ruci itu. Jadi yang menang